Oh ya, saya ingatkan dekat kampung je boleh beli ayam. Ini tengah Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Tengok haiwan berkeliaran di tengah ibu kota pun kita dah tahu siapa owner dia. Kewujudan haiwan ternakan yang berkeliaran bebas di tengah ibu kota mencetuskan tanda tanya terhadap keberkesanan penguatkuasaan pihak berkuasa tempatan. Kawasan tumpuan perniagaan yang sepatutnya teratur dan bersih kini didakwa semakin tercemar. Susulan kehadiran peniaga warga ASEAN pengotor juga dilihat mengabaikan undang-undang serta aspek sanitasi awam. Pemantauan yang longgar dan sikap lepas tangan hanya memburukkan lagi imej badaraya. Menuntut tindakan tegas segera tanpa sebarang kompromi. Ya. Oh ya. Saya ingatkan dekat kampung je boleh beli ayam. Ini tengah bandar ya. Tengah bandar. Kiwak betul lah. Ini di BKL tak nak pula ambil tindakan kan. Wah. Kata pernah borong. Ada semua. Ya, kata-kata untuk hari ni lah. Kata-kata. Saya punya. Segala noda desa kuasa buka mata.